Siapa yang memiliki emas sekecil 10 gram ini sudah ada simpanan sekurang-kurangnya RM5,000. Penyimpan emas saya baru-baru ini telah mengalihkan simpanan sekitar RM200,000 kepada 40 keping 10 gram. Bagi yang bergaji sekitar RM5,000 sebulan, tuan-puan boleh letakkan matlamat untuk kumpul 3 keping gold bar 10 gram sebagai simpanan kecemasan 3 bulan pendapatan. Bagi pesara yang cukup belanja bulanan sekitar RM2,500 sebulan, 1 keping gold bar 10 gram ini cukup untuk perbelanjaan selama 2 bulan dan tuan-puan boleh letakkan matlamat untuk kumpul sehingga 120 keping gold bar 10 gram ini sebagai dana persaraan tuan-puan. Walaupun kecil dan nipis, emas ini masih bernilai walaupun dijual di mana-mana tempat di seluruh pelosok dunia. Dengan public gold, emas ini boleh dijual semula pada bila-bila masa tanpa sebarang syarat dengan harga yang sama walaupun emas ini sudah calar, patah ataupun terbakar. Kaedah belian dan jualan emas bersama public gold adalah sangat mudah dan telus. Jadi untuk bermula, tuan-puan boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas dan nanti saya akan bantu tuan-puan cara terbaik menabung emas di public gold sesuai dengan bajet tuan-puan.